Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Aiman Berazali dan ini adalah ulasan untuk topik 2 iaitu intellectual property. Dengan fokus kepada pelindungan harta intelek dalam pembangunan perisian AI. Dalam era digital, perisian ini sangat mudah disalin jika tidak dilindungi. Sebab itu, pendaftaran IP melalui MyIPO penting untuk memastikan pencipta mendapat hak eksklusif ke atas kod, algoritma dan model AI yang dibangunkan. Perlindungan IP membantu mengawalkan penggunaan dan pengkomersialan produk serta menjadi bukti pemilikan jika berlaku pertikaian undang-undang. Ia juga meningkatkan keyakinan pelabur dan nilai komersial sesuatu perisian AI. Terdapat beberapa bentuk perlindungan: copyright untuk kod sumber, patent untuk inovasi teknikal, trademark untuk logo dan nama, serta trade secret bagi data dan model dalaman AI. Secara keseluruhan, IP adalah strategi penting untuk menjaga keselamatan, nilai dan daya saing perisian AI di Malaysia.